Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Nur Maria Johnston di Fresh Talk Podcast, aka Perbualan Segar. Welcome to Fresh Talk. So, hari ni kita punya topik adalah untuk wanita-wanita ataupun ibu-ibu di luar sana yang telah keguguran banyak kali. Mungkin ada yang keguguran sekali, macam I pernah gugur sekali. Dan ada juga yang I kenal 3 kali, 5 kali keguguran. So topik hari ini kita akan ceritakan sedikit tentang ibu yang kehilangan anak ataupun keguguran sebanyak 5 kali. So I nak cerita sikitlah, pendek sahaja, okey? Wanita ini berkongsi luahan perasaannya. Okey, Assalamualaikum. Saya berusia 30 tahun. Saya dah berkahwin lebih kurang 4 tahun. Dalam tempoh perkahwinan saya dan suami, sudah 5 kali saya hamil tapi masih tak ada rezeki untuk ada anak. Kelima-lima kandungan saya gugur. Kali pertama mengandung selepas 3 bulan perkahwinan. Waktu itu happy sangat. Sebab saya dan hubby memang tak ada perancangan untuk tangguhkan kehamilan. Kami ikut rezeki, lebih cepat lebih baik. Tak tahu di mana silapnya, makan minum semua saya jaga. Kerja berat pun hubby tak benarkan saya buat, tapi dah termaktub bukan rezeki kami. Kandungan tak kuat dan gugur. Tak lama lepas tu, lebih kurang selepas 6 bulan, datang haid, saya hamil pula. Alhamdulillah, hubby paling happy. Lebih kurang 12 minggu kehamilan gugur juga. Memandangkan kantung tak keluar sendiri, saya terpaksa ke hospital untuk menjalani prosedur membersihkan bahagian dalam rahim. Nak dijadikan cerita, saya hamil semula untuk kali ketiga. Yang ini memang sedih sikit. Saya dapat bertahan sehingga minggu ke-20. Waktu ni dah nampak ada 2 kantung. Maknanya saya hamil kembar. Ya Allah, happy sangat. Memang hubby pun kata Allah dengar doa kami. Jadi, dia bagi 2 terus. Nak ganti yang sebelum ni. Kandungan kali ketiga ini memang sungguh-sungguh kami jaga. Sebenarnya kerja rumah hubby tak bagi buat. Setiap vitamin yang disarankan doktor saya ambil. Makan minum semua jaga. Alhamdulillah, kehamilan ketiga ni kurang mabuk dan saya lebih cergas. Tapi itulah, kalau memang betul bukan rezeki, baru nak merasa nikmat pregnant lama sikit dan berjaya melahirkan anak-anak syurga kami. Rupanya mereka juga dijemput pulang. Saya tak tahu macam mana boleh keguguran sebab pagi tu saya bangun tidur tiba-tiba darah penuh atas cadar. Tak lama selepas itu saya hamil semula, tapi saya pendekkan cerita, saya tergelincir dan jatuh di tandas. Gugur sekali lagi untuk kali keempat. Pada minggu ke-10, saya mengalami keguguran lagi sekali dan dah kering air mata mahu meratap. Saya dan hubby hanya berdoa yang baik-baik untuk future kami. Semoga kami diberikan peluang untuk merasa mempunyai anak sendiri. Saya dah ada 6 yang menunggu saya di sana, tapi saya tak pernah putus berdoa agar ada yang menemani saya dan hubby di dunia. Saya nasihatkan untuk para suami, kalau ada kes yang sama seperti saya ini, tolonglah support isteri kalian. Jadilah support system terkuat untuk dia. Jangan bagi tekanan pada dia. Alhamdulillah, itulah yang hubby saya buat. Dengan adanya dia, saya jadi kuat. Dialah yang banyak bantu saya untuk teruskan yakin dengan kekuasaan Allah. So itulah cerita daripada seorang wanita ataupun ibu yang sangat kuat. Sebab I gugur sekali, I rasa macam ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Dugaan yang Allah bagi paling besar masa tu. Tapi Alhamdulillah, anak yang ketiga muncul selepas 6 bulan. Alhamdulillah, dia pun dah 5 tahun. Syukur. So untuk podcast pertama ni, I bukanlah berseorangan. I bersama kawan I yang bernama Dia Myra, seorang makeup artist, isteri dan ibu kepada 2 orang anak. Dan
Kawan I ni pun pernah mengalami keguguran sebanyak 3 kali. So hari ni kita nak tanya experience dia macam mana, pengalaman dia, keguguran, kuat dia macam mana, suami dia support family semua. Kita nak tanya semua tu. Okay, so kita bersama Dia Myra. Hello, Assalamualaikum everyone. Welcome to Fresh Talk, Ya. AKA apa? AKA apa tadi? Perbualan segar. Ingatkan perbualan hangat. Okay, Oh my God. Dia Myra, welcome. Thank you Sudi sebab- join Kak Maria hari Ya, ni. thank you so much sebab sudi jemput saya Ya. ke orang kata podcast yang saya teringin nak datang, iaitu Fresh Talk. Yes. Nervous ya sebab Ini saya first orang time. First time saya First time masuk masuk podcast. Okay. First time. Alright, so Dia Myra, kita tak Yes. nak kita tak nak buang masa. masa. Luang masa pula, kita tak nak buang masa. Kita nak terus shoot. Okay. Nervous ni. So anak pertama, nama dia boleh cakap ke nama Boleh, dia? boleh sebut. Nama anak pertama adalah Orchid. Betul, Orchid Zahra. Berapa dah umur? Alhamdulillah dah nak masuk 13 tahun. Oh, syukur Alhamdulillah. Tapi syukur. dia anak pertama ataupun sebelum Dia tu? adalah anak pertama. Oh, Alhamdulillah. Betul-betul kira lepas kahwin, selepas nikah, Mm-mm. and then sebulan selepas ke atau sebulan lebih lepas tu tak tahu dah pregnant. Right. Kira macam Alhamdulillah. bunting pelamin lah. Ya, ya. Macam Kak Maria dengan Kayla. Ya, betul. So, maybe muda. ya, muda, dia masih lagi kuat. Tapi Yes. ramai juga yang first baby pun dah gugur kan, tak kuat. Ada juga Betul, macam tu. Kadang-kadang betul. doktor kata tak apa, ada keguguran tu sebenarnya untuk menguatkan rahim tu lagi kan. Dan satu lagi kita tahu kita punya orang kata ketahanan rahim kita tu macam mana. Right, okay. Macam tu. So lepas tu anak kedua? Okay, actually sebelum anak kedua tu muncul, kita adalah liku-likunya. Oh. Selepas Orchid muncul beberapa tahun, kita orang memang try untuk dapatkan next baby lah. Senang cerita kan, doktor kata selepas 2 tahun you boleh start. Right. Okay. Lepas 2 tahun Selepas okay. baby tu 2 tahun, Yeah. you boleh try untuk dapatkan baby baru. Tapi tak ada rezeki langsung. Tak ada rezeki. Memang tak ada lekat langsung. Tak ada. Sehingga anak kita Orchid tu berumur 5 tahun. Lama jugalah. lama sangat-sangat. Percubaan untuk anak kedua tu lama lah. Lama. Okay, Selalu makan. orang kata yang pertama tu janganlah rancang. Memang kebetulan memang kita orang tak rancang. Tapi anak kedua kita orang rancang. Cuma 2 tahun saja, tapi memang tak dapat langsung. Right. Okay. So- Lepas tu lepas Orchid tu lepas 5 tahun dapat tahu pregnant. Pada tahun 2018. Okay. Wah, Sebab kita takkan boleh lupa tahu Kak Maria. Tarikh mungkin lupa. Ya. Tapi tahun tu Tahun dan bulan tidak boleh lupa. Takkan lupa. Okay, 2018. 2018 tu adalah tahun yang kita punya tahun terduduk lah. Okay. Daripada bulan 1 sampailah ke bulan 12 tu macam-macam liku dari segi pregnant ni kita dapat. So dalam masa setahun kita mengandung. Untuk tahun 2018 kan kita cakap tadi kita ada orang kata tahun terduduk lah senang cerita. So daripada Januari sampai Disember tu adalah tahun yang kita tak boleh terima hakikat. Masa tu agaknya Allah nak uji kot. Ya. Sedihnya. Kan? Okay. So dalam tahun yang sama kita mengalami 3 kali keguguran. Dia macam selang 2 bulan. Dalam masa setahun? Yes. Astaghfirullahalazim. Dan juga pada bulan November, iaitu 5 hari bulan November, actually birthday Orchid sendiri, hari yang sama kita bukan sahaja mengalami keguguran, tapi kira consider kematian anak lah. Okay. Berapa bulan dah anak tu? Kita tak tahu yang kita pregnant. Anak tu dah 12 minggu. Tapi disebabkan pendarahan dalam rahim, so kita terpaksa buat caesar. Kena buat caesar Ya, walaupun emergency caesar. 12 minggu. Yes, sebab Okay. tube rahim sebelah kiri kita pecah sekali. Allahu Dan Akbar. baby waktu ketika tu bukan ada satu kantung, ada 2 kantung. Satu di dalam rahim biasa dan satu lagi dekat dalam luar. kantung. So kita memang tak tahu kita pregnant sebab dalam masa 4 bulan tu
consider 4 bulan lah, 12 minggu kan. Kita period macam biasa. So Okay. I tak tahu yang I Yelah. pregnant. Kita kalau perempuan ni, kita Ya. period maknanya kita tak kita pregnant. tak pregnant lah. Bila tak kita ada period baru suami kita. Ya kan. Betul-betul. Okay. Lepas tu? kan. So I memang tak sedar Kak Maria. So tapi seminggu sebelum kita mengalami pendarahan yang teruk tu, sebenarnya kita dah ada rasa macam orang nak bersalin tu. Oh, okay. Rasa Okay. sakit tu. Rasa sakit contraction tu kan. Yes. And then kita makan ubat tahan sakit tapi tak jalan. Right. Berpeluh-peluh ni. Oh, lama. Macam kenapa sakit sangat perut ni? Tapi fikir tak ada apalah, kejap lagi okey bila sapu minyak. Memang tak tahu langsung kita pregnant. Faham? So, bila hari kejadian, actually hari kejadian dia 5 hari bulan November tu, kita nak pergi tukar duit tau kakak, sebab kita nak pergi Macau. Ada makeup kan Nabila Razali di Macau sepatutnya. Okay. Alright. Lepas tu tiba-tiba kita pengsan di kedai makan. Astaghfirullahaladzim. Sebab pendarahan terlalu. Kita tak tahu yang pregnant waktu tu. Okay, tapi Terkena pula lipstick. tapi memang kalau kita ada orang dia mabuk, dia tak mabuk, tiba-tiba dia pengsan je. Ya. Bila pregnant tu kan. Okay, so berbalik pada cerita tu lah 5 hari bulan November tu adalah birthday Orchid. So dia request nak makan roti canai. Dia nak makan roti canai. Kira macam breakfast nak makan roti canai. And then kita nak pergi tukar duit Macau. Kita cakap dengan dia, sebelum Amin nak fly ni, kita pergilah fun. Sekejap sebab betul. birthday dia. Ya. And then dia kata pergi makan roti canai, kita pergilah kedai restoran. Masa tu kebetulan parking jauh pula. Right. Okay. Okay. Tak tahulah kenapa masa tu memang memang semuanya tak plan lah kan. Nak dijadikan jadikan cerita. So kita cakap dengan husband, saya tak sihat lah. Tapi dah makan roti canai, dah minum air kopi apa semua kan. Dia kata tak apa, nak pergi ambil kereta. So dia pergi ambil kereta. Masa dia pergi ambil kereta, kita tak sedar yang kita dah terpengsan. Oh, nak ambil orchid dengan siapa? Dengan bapak dia ke? Tak, dengan kita. Alamak, ya Allah, ya Tuhanku. Okay. Masa tu kita tak tahu apa jadi. Tapi Alhamdulillah kita dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik untuk pegang orchid ni. Ya. Dia kecil lagi, baru 5 tahun. Dia pun macam kenapa Ami jatuh. Kan? Lepas tu sampai je husband, diorang angkat kita masuk kereta. Husband tu dia bawa pergi hospital. Yes. Sebab dia tak tahu nak buat apa kan. Betul. Dan kelakarnya dia pergi hantar kita dekat bahagian ibu-ibu mengandung tu. Dia tak tahu nak pergi kecemasan ke. Dia dah panik. Ya. Faham. Dia dah panik kan. Selalunya dia akan tanya kita, Wak, nak kita dah pengsan. Kita pula dah pengsan. Nasib baik dia hantar dekat ibu. Kalau dia minta dia hantar kat mental hospital, sudah. So memang agaknya dia panik. And dia kata mungkin something happen kat perut lah. Sepatutnya kalau kita tak tahu orang tu pregnant, kena pergi kecemasan. Ya, betul. Dia tak boleh tersilap pergi lah. dekat ni. Tempat orang yang nak beranak tu bukan. Tak boleh. Salah tempat ya. Encik, minta maaf. Kebetulan diorang accept juga sebab kita pengsan. Tapi kita dengar sama-sama yang nurse cakap, doktor cakap, nurse pergi ambil tube, diorang nak ambil air kencing. Okay. If kita nak test, if pregnant, diorang akan staykan kita kat situ. Kalau tidak, pergi kecemasan. Ala dekat je pun sebenarnya. Tak jauh pun. Tak jauh pun kan. So kita dengar tapi kita tak boleh buka mata dan kita dalam keadaan sangat sakit. Okay. So diorang ambil air kencing, tak sampai 5 minit diorang dah keluar result. Lepas tu nurse cakap, doktor, dia pregnant. Okay, Kakak so simpan. Bayangkan kita terkejut dah bertahun-tahun tunggu baby, tiba-tiba kita pregnant. Lepas, nak cakap apa? Dalam hati je cakap Alhamdulillah, syukur. Harap-harap benda tu orang kata boleh go through ni lah. Kehamilan tu tahan lah. Tapi tak sampai 5 minit kebahagiaan kita tu ditarik. 5 minit je. Sebab Astaghfirullahalazim. sekarang boleh ketawa ya, tapi tak boleh ketawa kakak. Sedih. Sedih. Dia dalam masa 5 minit 5 minit je. Kak Maria rasa 6 minggu pun rasa Allah. Sebab apa tau, kita rasa Allah tu baik, tapi dalam masa sama dia ambil sekejap je. Dia bagi kita sekejap je rasa nikmat tu. Sorry, I ternangis sekejap. Okay, so masa 5 minit tu suami Diamaira ada tak dengan Diamaira ataupun tak ada? Dia dapat tak menikmati 5 minit tu atau kebahagiaan tidak? Allah bagi tu? Tak ada. Allah. Sebab dia pergi hantar anak dekat rumah mak. Allahu Akbar. So keliling kita ada doktor pakar. Naik belum rumah. Keliling kita bukan saja ada doktor pakar,
Dia macam general pun ada turun. Sebab masa diorang scan tu dekat perut kan, yelah benda tu kecil lagi. 12 minggu consider kecil lah. Kecil lagi. Tak nampak perut kita pula tebal kakak. Faham, sama lah kita bila dah beranak tu bukan peha je tebal, perut tebal. Boleh buat roti. So diorang terpaksa masukkan kita morfin dalam masa yang sama, dan juga diorang masukkan macam scanner dekat bahagian bawah. Sebab diorang nak cari apa punca yang buatkan kita ni collapse. Okay. So bila diorang cari, rupanya ada bleeding. Tapi waktu tu diorang tak cakap apa-apa lagi. Dia cuma cakap sesama sendirilah. Kita pun macam sedar tak sedar apa semua kan. And then dia kata, okay macam ni mami, congratulations, you pregnant. Dah 12 minggu. Sebab bila scan kat bawah tu, diorang dah ada data benda tu berapa. Betul. Kita pun tak sure kan. Ya, macam mana lah doktor kan. Macam 12 minggu. Dan general dan doktor pakar sangat pelik sebab apa baby tu boleh grow sampai umur 12 minggu. Sebab kalau dekat dalam tube, dia hanya boleh hidup sampai 8 minggu je sebenarnya. Dia tak boleh. Boleh. Ya. So kalau 12 minggu tu dah consider dah besar dan pecah. Time tu dah pecah dah. Sebab tu kita pengsan. Right. So pendarahan tu dah pergi ke arah atas perut dah. Waktu tu yang kita ingat lagi, diorang punya kelang kabut tu dalam around pukul 10 pagi lah. Okay. Lebih kurang 10 Yalah, lepas lebih. breakfast kan. Okay. So diorang call husband. Suruh datang cepat. Husband cari parking. Biasalah. Memang. Maaf ya doktor, bukan salah kita. Sebab husband hantar hospital. Bukan swasta. Bila swasta dia akan mudah. Tapi swasta pun parking sama penuh je sekarang. Sama hari tu datang tengok kat mana kat hospital. Tapi boleh lah. Tapi pusing-pusing lah juga sekejap kan. Tak faham jalan. Ya, betul. Faham. Okay, lepas tu. So jadikan cerita. Dia pun park kereta. Waktu dia park kereta tu, doktor cakap tolong cepat. Wife you critical. Sebab kita tak tahu keadaan kita. Sebab kita dah masuk morfin. Kita dah ketawa dah kakak atas katil. Memang. Saya hari tu kena morfin pun saya dah gelak-gelak dah ya. Itu pun suami yang cerita lah. Betul. Lepas tu husband macam pelik lah. Kenapa kena cepat? Tapi dia cubalah untuk datang cepat. Masa dia sampai tu, I tak tahu apa dia borak dengan doktor. Tapi dia consider jauh sikit lah. So doktor bagi tahulah kod kat dia yang kita ni pregnant. Right. Dah 12 minggu dan sebagainya. But diorang nak remove. Diorang nak cuci. Remove yang kantung yang pecah tu. Dah pecah tu. Dan juga cuci rahim. Cuci rahim di luar. Dan juga di dalam. Wow. That's massive. Astaghfirullahalazim. Tapi masa I pregnant, sorry selit sikit masa I keguguran tu, nasib baiklah doktor cakap tak payah buat DNC. DNC tu kan cuci rahim dalam. Kan. Dia bagi ubat untuk keluarkan semua. Alhamdulillah balik daripada hospital tu dalam masa berapa hari hilang darah dah tak ada. Itu yang kita alami dekat yang 3 kali keguguran sebelum tu. Yang ini memang tak tahulah. Okay, lepas tu buat C-section. Okay, jadikan cerita. Kan kita masih mamai. Okay, doktor datang kat kita untuk cakap benda yang sama. Samalah yang cerita kat sebut nama dekat Xiaomi. Cerita dekat edit ya. So apa yang dicerita dekat Ami tadi tu macam dia cerita kat suami lah. Yang first suami lah dia cerita sebab dia tahu kita dalam keadaan sedar tak sedar. So bila dia cerita dekat suami, dekat kita, dia cakap no, I nak pergi Macau besok. Dia ingat fulus. Nabila Razali menunggu di Macau. Sebab benda dah beli flight tiket, anda tourism Malaysia semua. So kita macam komitmen kerja kita ni. Sebab makeup artist ni bukanlah pekerjaan yang hari-hari orang nak hire kita. Seminggu tau I patut duduk kat sana masa tu. Okay, lepas tu doktor cakap kau ni tak sedar diri ke? Doktor kata no, nak pergi Macau. You tak okay. Tak Mana boleh pergi Macau. Lepas tu dia kata, I cakap dengan doktor, no, I dah okay. Sebab masuk morfin kot. Ya, faham. So doktor cakap, okay macam ni. Dia kata, you tak payah fikir pasal Macau. I akan buat surat untuk pihak tourism. Diorang akan keluarkan surat yang mengatakan I tak boleh bekerja. And then dia kata, saya nak buat operation sekarang juga. Ya. Macam sekarang, okay, I tak puasa.
Sebab kita dah breakfast. Dia ni macam dia pula doktor. Sebab dia macam ni. Yelah. Sebelum tu kita pernah buat operation, Ya, memang kita kena appendix. puasa. So kita kena puasa Ya, kan. betul. So waktu tu I tak puasa. So macam mana you nak buat operation time tu juga. Lepas tu kita dah banyak soalan dah masa tu. So doktor kata memang patutnya kena puasa, tapi disebabkan you critical Emergency kena, you kena terus buat exceptional operation. lah. But you kena sign satu surat. If anything happen, you duduk dalam ICU, ICU ataupun you critical dan sebagainya, lumpuh ke apa ke lah. lumpuh ke apa ke, itu you punya orang kata macam you kena terima lah. Yalah. Sebab risiko tu adalah. Bila orang yang tak berpuasa nak operation, bila dia orang masuk tube, benda tu akan makanan akan tolak ke paru-paru. Betul, kan? betul. Kita pun tak tahulah macam mana Macam exactly. mana lah nak explain, tapi sebab kita bukan doktor kan, kita yes, bukan doktor. betul. So benda tu risiko sangat tinggi. But I sign juga surat sebab dia cakap dengan I, doktor tu janji nak tebuk 3. Tebuk di pusat yes. dan kiri kanan kiri lah. kanan, betul. Dia janji macam tu kakak. I sign. Okay. 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 Dia janji 3 Dia tebuk. janji 3 Okay. tebuk. Okay. Okay. Bila dah masuk dekat, kira macam sikit lagi kita nak masuk ke day 1 operation tu, dia asingkan I sekejap sementara diorang nak set up lah. Siapkan. Tukarkan baju dan sebagainya. Husband tunggu kat depan pintu tu, ada satu cermin tau, yang dia boleh tengok kita, kita boleh tengok dia. Betul. Masa tu diorang berborak sesama doktor dan dia, Dr. Pius dan dia, dan doktor yang akan buat operation tu lah. Husband dah nangis lah. lap air mata. Yes. Saya tengok daripada luar ni, kita daripada dalam ni, kita macam alamak, apa ni? Apa ni? Apa yang akan terjadi? So macam takutlah hidup dan mati kan dengan Cuba bayangkan you tengah celebrate birthday anak you yang pertama, makan roti canai, apa semua, tiba-tiba you dekat hospital. Yes, tiba-tiba. Benda tu boleh jadi dalam sekelip mata je. Betul. Kan macam Kak Maria hari tu tengah borak-borak dengan Ami semua. Yes. Tiba-tiba Tengah masak kan masa tu, tengah masak dia. Tiba-tiba dia orang dapat tahu I dekat hospital. Yes, sekelip terkejut. mata. Sebab benda tu macam nampak okey je mula-mula. Bayangkan orang tengah breakfast tiba-tiba masuk hospital. Yes. Okay, continue. Okay, so diorang nak juga buat operation pada pukul 12 tengah hari. So I nampak husband I kat luar pintu yang ada orang kata macam Lucina lah. Boleh nampak husband, boleh nampak pakar bius, pakar operation ni, apa doktor operation tu. Husband dah macam renjer-renjer air mata ni. Macam apa yang nak jadi ni. Tiba doktor pakar datang ke I dengan pakar bius lah. Okay, kita tukar plan. Dia cakap, tukar plan pula. Tukar plan. Tukar plan pula. Plan apa kan? Kita macam, apa pula ni? Okay, dia cakap macam ni, I tak boleh nak buat tebuk. Okay. I tak boleh nak tebuk you. I kena open. Open surgery lah. Surgery lah. Dia kata, mula dia nak buat macam melintang. Apa, tegak Tapi I cakap, no. Kita takut. So tak apalah, dia kata. Dia nak buat macam ni, macam something like Caesar lah. Okay. Lepas tu cakap, okay boleh. Itu I agree. Lepas tu dia kata, kebetulan kakak sebenarnya 3 bulan sebelum kita collapse tu, kita ada ambil air ketumban. Air tulang sumsum. Okay. Ambil air tulang sumsum tu. Tahu? Sebab kita masa tu kita kena mild stroke. Sebelah muka, sebelah badan, sebelah kanan. So ni tak tahu. Ini cerita I tak tahu. Yes, sebab tu kita kata 2018 adalah tahun yang paling kita keguguran, macam-macam lah masa tu datang. So doktor cakap benda ni akan ada risiko lagi. Kaki kanan kita akan tak boleh gerak. Sebab kanan ke kiri, kita ingatlah masa tu, macam benda tu akan ada efek lah. Bila diorang buat surgery tu dengan air tulang sumsum kurang, so benda tu akan ada efek. So kita sign satu lagi surat. Kemungkinan besar yang kita akan lumpuh pula. Okay, masa tu dia husband nangis kot. Tapi waktu tu kita tak sedih pun, sebab kita dalam morfin.
Ya. Yeah. kita masih dalam Ya, ya. macam sedar tak sedar. Betul. Ha. Kita memang terima sahajalah. Ya, apa pun lah. Ya. Lepas tu husband pun datang sebelum kita nak masuk, dia ajar mengucap. Yang tu kita dah start dah rasa. Ya. Kita dah start. Aduh. Why kena mengucap ni. Okay, tapi sabar lagi. Masuk dalam Dewan Bedah. Dr. Bius pula ajar mengucap 2 kali. Air mata dah start jatuh. Dah start jatuh dah macam, ya Allah, aku celik mata tak? Tidur ke half sleep? Tidur full. Tidur full. Okay. Dia Pakai cakap, gas lah nak pakai tidur tu. gas, Pakai lepas gas tu, tidur. diorang akan masukkan tube sampai paru-paru lah. Okay. And then Alhamdulillah, operation tu berjaya. Alhamdulillah. Yelah kau tak hidup tak lah sampai kan. sini lah kan. Alhamdulillah tak lumpuh. Alhamdulillah Ada masih cerita panjang. sebaliknya. Oh, ada lagi? Okay. Ada. Ingatkan dah nak happy dah ni. Bila once kita sedar, kita sesedar kita dalam ICU lah. Ya. So kita buka mata tapi kita tak nampak orang. Tapi kita dengar suara lah. Doktor panggil nama penuh, kejut-kejut. Dia kata rasa tak, okay, jom kita tukarkan katil dan sebagainya. Tapi masa tu kita rasa tak boleh nak nafas sebab diorang baru keluarkan tube. Ya. Susah sikit lah nak nafas. Susah sikit nak nafas kan. Sebab tube tu memang betul-betul dekat kita punya paru-paru. And then yang kelakarnya, tak tahulah, time tu kita rasa macam pelik. Kita tak rasa kaki langsung. Tak rasa kaki langsung. Tak rasa. Ada badan semua rasa lah, kaki je tak Atas rasa. semua rasa. Bawah tak rasa langsung. Masa tu dah rasa macam, lumpuh ke? Lumpuh ke aku? Lumpuh ke kan? And then bila kami datang, dia boleh melukuk di tepi gantang, nangis. Alamak. Aku ni dah lah dalam keadaan macam gini. Alah. Kenapa dia nangis? Tapi kadang-kadang biar kita nampak suami kita nangis daripada diam, tak, bukanlah dia faham, tapi dia jadi macam dia penguat kita tau kakak. Macam Bila suami Kamaria dia tak nangis, tapi aku tahu dalam hati Diri dia dia tu ada bunga di taman. Taman di bunga, apa-apalah. Tapi tak kena tau kalau dia nangis. Macam mana? Muka dia tak kena. Tak kena. Suami I kalau nangis tak kena. Apalah bro, nak nangis bro. Nanti saya letak gambar suami saya kat sini. Awak kenal lah suami saya macam mana. Awak kalau tengok dia nangis, ini nak penumbuk ni mamat ni. Tapi tertanya-tanya juga, you ni sedih ke sayang? You ni down tanya ke? dia. Kena tanya juga sebab bila dia tak nangis, perasaan sedih tu terduduk dalam hati dia, dia akan pendam. Kadang-kadang bila kita nangis, kita rasa puas, kita tak ada pendam lagi dah. Macam tu lah. So bila kita tanya, dia jawab, maknanya dia lepaskan lah walaupun dia tak nangis. Macam tu lah. Tapi lelaki kalau nangis tak apa tau. Zaman kita sekarang sedih lah tengok lelaki nangis. Tapi zaman sekarang dah tak ada istilah engkau bukan lelaki kalau kau nangis. Yes. Kak Maria ajar anak Kak Maria lelaki tu, you nangis. You sedih, you nangis. Nangis je. Jangan nak simpan-simpan, kau nangis, kau tak jantan. No. That's not right. You know, dia manusia juga. Betul. Kan? Macam tu. Okay, lepas tu dia nangis. Lepas tu? Tapi kita rasa kita tak nangis masa tu. Okay. Maybe sebab Mofila. Yelah, lepas tu kita pun tengah tahan sakit ke. Tapi kita tengah macam fikir alamak. macam-macam. Kita macam alamak macam tu lah Tapi kan. masa Kak Maria kat hospital seminggu pun Kak Maria tak nangis. Betul. Dah nak balik tu baru nangis. Kita ada cerita bila kita nangis. So bila dah keluar daripada ICU, diorang akan dah tengok monitor kita okey apa semua. Diorang letak kita betul-betul dekat dengan nurse kan. Sebab sementara nak tunggu ke next step lah. Mak kita datang nangis, bapak kita datang nangis. Diorang semua nangis. Aku macam Faham. korang ni nangis. Nangis yang memang macam tu tau. Terimalah hakikat. Dia kata macam tu. Diorang suruh kita terima hakikat. Kita faham. Kita tengah terima ni. Tapi aku tak boleh nak adapt lagi. Baru rasa aku pregnant. Lepas tu Allah ambil gugur terus. Memang kira consider kematian lah. Sebab dah tahu jantina. Tapi dalam kantung tu memang tak hidup lah. Hidup. Hidup. Berbentuk. Selama 12 minggu tu dua-dua hidup. Dua-dua hidup. Tapi dua-dua meninggal. Doktor kata it's okay mami, diorang clearkan, you boleh pregnant lagi, dia kata. Tapi sebabkan saya punya tube tinggal sebelah, adalah risiko-risiko yang diorang nak kena ni lah. So dijadikan cerita beberapa hari di hospital, kita try untuk berdiri dan bangun
senang cerita kita kena fisio lah. Ya, Kaki ya. dua-dua tak kuat. Ha. Senang jatuh, nak berdiri pun payah. Berapa lama fisio tu? 6 bulan. Lama juga. 6 bulan. Okay, lepas tu? Bukan saja fisio, doktor hantar juga pergi jumpa doktor. Yes. Sebab dia takut kita cramp. Macam kaunseling lah. Ya, kaunseling, makan juga ubat kenalah. supaya sebab kita ada consider macam post untuk ibu. Postpartum, I postmortem. lupa lah nanti you all letaklah nama di bawah ya. Tak pun jangan malukan ya. Edit ya. Edit bawah potong dia letak potong. apa benda. So Ni kalau bahasa Melayu apa orang panggil? meroyan. Meroyan kira meroyan lepas Bersalin. bersalin. Okey. So Apa hari postmortem? Postmortem ke apa? I don't okey know lah, tak I kisahlah. lupa lah. So bukanlah sehari, maksudnya pakar turun apa semua bagi tahu apa yang terjadi kat diri kita lah. Everyday diorang datang dan diorang explain sampailah general turun. Okey, berapa lama duduk hospital? Kita rasa seminggu kot. Okey. General turun disebabkan sebenarnya seminggu sebelum kita mengalami pendarahan tu, kita dah pergi hospital. Kita baru teringat ni. Kita pergi hospital, kita cakap yang kita sakit sini. Hospital yang sama, dia just bagi paracetamol and then ubat untuk macam stopkan bleeding. Okey. Oh, Okay, ini sebab sebelum kita baru, lah. yes, kita baru teringat yang kita period lebih daripada 15 hari. Okey, terlebih lah. Sebab kan dalam Islam pun cakap kalau lebih daripada 15 hari consider darah penyakit. Ya. Tapi doktor MO tu dia tidak orang kata detail check, dia tak check air kencing kita, dia tak check darah kita, so dia pun tak tahu kita pregnant waktu tu. So terlepas pandang itu yang menyebabkan kita start rasa sakit dan pecah. So general datang kat kita minta maaf dengan apa yang terjadi dan dia minta kita berpantang macam biasa dekat sebab macam baru bersalin lah. Samalah. Sama macam bersalin, tak boleh angkat berat. Tak boleh angkat berat. Tak boleh buat kerja berat. Betul, sama jaga je. makan sikit-sikit lah. Makan dia kata lebihkan protein sebab nak recover jahitan tu. Jahitan C-section memang kena makan protein banyak. Dan kita terfikir tau waktu kita dalam proses berpantang tu, macam mana lah orang bersalin Caesar kakak yang ada baby. Ya, I 3 kali. Ya Allah ya Tuhanku, sakitnya. Dia sakit sebab kita nak menyusukan anak, sakit, dia duduk tapi nasib Kayla dengan Rafael Kak Maria pakai bantal yang macam kat rumah tu. Tapi sekarang ni kan ada bantal yang peluk badan kita tu. Macam you so tu. kita boleh letak bawah dada kita dan kita boleh selitkan bantal bawah so that, lagi. bawah lagi so that dia ada support lah. Yes. So baby tu duduk dekat bantal yang agak keras yang tak melorot. Macam tu. So tak adalah sakit sangat. Tapi masa Kayla dengan Rafael bantal tu mungkin dah ada tapi kita yelah tak faham, tak nampak, tak ada. So pipi. So bila Scarlett ni banyak mudah lah. So faham. kurang sakit. Maybe sebab dah tahu macam mana nak ni kan. and zaman sekarang lagi untung lah. Better kan? Macam-macam Betul. ada. So Lepas tu? jadikan cerita bila kita balik je rumah, Siapa nak taja barang baby bagi tahulah ya. Okey, silakan. Bila balik rumah akak kita macam kena sambut dengan kerumun family. Right. Semua datang melawat dalam masa yang sama dan diorang nak celebrate birthday kek yang tertangguh patutnya 5 hari bulan. Tangguh lagi seminggu. Sebabkan kita ada di hospital. So okay. masa tu semua datang, saudara mara datang bawa kek, celebrate. Diorang tak suruh kita buat apa-apa, so duduk je. Bila semua orang balik, time nak tidur, jiran kita baru lepas bersalin. Okey. Dengar suara anak dia. Alah. Anak dia nangis, sayuk dia dengar. Alah, nangis lah. Kita masa tu terus pegang husband, macam dia macam tersentak tau kita. Kita pegang tangan dia, dia dua-dua nangis. Masa tu kita dah tak boleh dah. Time tu kita nangis kakak. Time tu baru kita nangis sebab kita dengar suara baby. Kita dengar suara baby yang kita rasa macam oh my God. Masa Kak Maria pregnantkan Kayla nak bersalin tu 24 jam baru Kak Maria bersalin tau. Dalam masa 24 jam bayangkan berapa baby Kak Maria dengar menangis. Sebab dalam 24 jam tu Kak Maria duduk dekat dalam bilik yang sementara tunggu nak masuk bilik pembedahan. Faham. Bilik bersalin. So bayangkan Kak Maria tak pernah tengok husband Kak Maria nangis. Anak yang baby yang keberapa Kak Maria tak sure sebelum Kak Maria nak bersalin tu dia nangis. Sebab dah asyik dengar suara dekat baby atas Kak Maria, macam Kak Maria tengah baring, lepas tu dia letak tangan dekat perut, dia pegang baby, kira pegang Kayla lah. Cakap Kayla cepat
Keluarlah keluar cepat. Mami dengan Daddy risau. Mami dengan Daddy tak tahan. Allah. Tiba-tiba dia nangis. Itu first time in my life nampak dia nangis. Yang memang betul-betul Penat kot kakak tu. tak boleh lah bro. Lu tak boleh nangis lah bro. Tak kena Tak kena. Tak kena bro. Tapi bayangkan. Tapi memang Kak Mara tahu macam mana perasaan Ami yang macam Dia mana bapak korang dan mak Ya. dia bila dia jadi benda tu auto tau kakak. You all yang pernah keguguran kalau dengar baby menangis masa pantang, I understand. Crack. Crack sini. boleh memang. Mental memang crack. Ya. Tapi bukan je kita saja yang crack. Husband kita pun. Sebab bayangkan Ami macam tunggu 5 tahun. Ya. Allah bagi. Ya. Tapi Dia sekejap manage je. Lepas tu proses untuk nak heal tu lambat lagi Allahu sebab Akbar. C-section. Yes. Kaki tak rasa, Tak nak rasa. kena buat fisio, nak heal semua tu, Mental pergi jumpa kena fisio, heal, pergi mental heal suami lagi, lepas tu nak kena jaga anak-anak masih kecil lagi 5 tahun. Betul. Kak Mara tak boleh bayangkan lah. Ya. Anak kita tak fikir dah masa tu. Ya. Kita dah tak fikir siapa-siapa dah. Ya, ya. Kita fikir macam mana kita nak berdiri, macam mana nak duduk. Macam mana nak Semua macam mana. kembali balik dari perasaan. Sebab I tak pernah Ya. Caesar. Ya, I first bersalin time. normal. So I tak tahu macam mana kesakitan Caesar tu. Ya, ya. Sangat ya. Bila Sakit. ubat dah habis. Ya Rabbi. Ya, masa tu doktor cakap kalau ubat dah habis, pergi jumpa doktor, suruh suami ambil je. Sebab doktor ya tahu ke? yang kesakitan C-section ni memang sangat. So jangan tahan sakit. So siapa Mak I yang tak tahu. Ya, siapa yang bersalin C-section, kalau doktor tu bagi 3 minggu atau 2 minggu punya ubat, kalau lepas tu masih sakit lagi, pergi je farmasi ataupun pergi je hospital tu minta ubat. Doktor akan bagi. Sebab doktor kata why you must tahan sakit. Nak batuk pun sakit rupanya. Ya Allah, batuk. Ya Allah, tak tahu. Kadang-kadang kalau tak cukup minum air, buang air besar pun sakit. Oh, Sebab sembelih. jadi tarik keras. So Okey. kalau ibu-ibu you suruh jangan banyak minum air, itu No. kalau orang yang normal boleh. Beranak C-section, you kena cukup minum air. Betul. Air is important supaya bila you buang air besar, C-section you tak sakit. Betul. Siksa. Kau sanggup simpan tahi tu daripada kau buang tahi tu. Betul. Sakit. Betul lah, first time kita nak Buang air besar. waktu Caesar kita nangis. Nangis. Sakit. Sebab tak sakit. cukup minum air tu. Last sekali husband beli yang macam cairkan Yes, cairkan dia macam ubat lah, orang tarik something keras, dia cucuk tu kan. Ya. So doktor plan untuk kita kita lupa sebelum IVF dia ada satu plan, hospital plan lah untuk kita mengandung kembali, tapi bukan secara normal. Maksudnya diorang nak ambil kita cantumkan lah, ambil dia bukan IVF, ada satu lagi. Kita lupa ada lagi. kita lupa nama dia. Dia macam sperm dimasukkan ke dalam. Kalau IVF, sperm dan juga telur dicantumkan di luar dan masukkan dalam. Ini itu IVF. masukkan tu. dia marah terus lah. Yes, itu doktor punya plan lah. Right. Tetapi kalau kerajaan kena tunggu giliran. Okay. So Alhamdulillah waktu ketika tu selepas setahun lebih macam tu kot, tak ingat kita. Setahun lah senang cerita. Kita orang pergi ke Johor Bahru untuk buat IVF. Daripada KL memang macam gini ya. Tengok anak-anak sanggup ya. Macam gini. Orang kata kena tunggu giliran tu. Walaupun swasta kan. And then kita pergi Johor Bahru, pergi hospital. Nama doktor tu kita sebut sebab kita nak recommend. Boleh. Dr. Toha. Doktor? Toha. Dia memang viral lah. Dia ke yang bagi ubat yang dia kan, sebab masa I pregnant, I gugur, before I keguguran tu, I 9 tahun tak ada anak. Memang plan tak nak ada anak. Tak ada plan Lepas kan. tu tiba-tiba nak ada anak, tak, pregnant. So dia Myra lah yang bagi 2 ubat ni, pergi farmasi beli lekat. Yes. Lepas tu lepas gugur tu, lepas sebulan 2 I sambung lagi makan lekat. Yes, betul. So Dr. Toha tu lah yang bagi ubat tu. Korang kalau siapa yang cuba anak tapi tak dapat kan, mungkin boleh DM I boleh share nama ubat tu. Tapi you must refer to your doctor first lah. Betul. You boleh makan ke tidak. Macam I hentam saja. I tak tanya doktor I beli, I hentam, I suruh husband I makan,
Sebab Kak Mara tak ada alergi ubat. Macam kita kena lah. Sebab kita ada masalah kan. Ya, husband Kak Mara pun tak ada alergi ubat. Dia tahulah alergi ubat dia nak apa. buat anak tu senang ya, tapi nak lekat tu. Ya, adik-adik. Kan. Okey, lepas tu dah pergi Toha. Dr. Toha. Dr. Toha. Okay. Masa tu baru kita tahu yang kita punya rahim terbalik. So kita tahu. Right. So maybe disebabkan rahim terbalik itulah baby susah nak lekat. Dia macam adalah benda-benda Tapi yang masa kita tahu. Sorry. Tapi masa C-section dekat hospital tu tak ada pula explain sampai detail. Tapi dekat Dr. Toha dia explain. Right. Dia bagi tahu sebab dia tahu kita dah tak ada sebelah. Ya, dia tahu memang masalah nak ni. kena buat IVF, dan dia bagi tahu actually you rahim terbalik. Dia cakap sakit tak bila bersama? So cakap sakit sebab kita tak tahu. Selama ni kita ingat memang sakit. Okey. Orang lain kita tak sakit. Okey. Dengar, ingat tu korang. Kalau Ya. korang bersama suami, korang rasa sakit, Kemungkinan besar you rahim terbalik. Okey. Macam tu So rahim terbalik tu kedudukan dia tak sama macam wanita biasalah. Dia macam maybe ke belakang sikit ke, tersengit sikit ke. Okey. Macam tu. Okey. Lepas tu? So senang cerita doktor plan untuk IVF. Alright. Cucuk lah. Tapi dia kena start dengan ubat yang kita tunjuk kat Mara tu lah. Yes. Baiknya Dr. Toha ni, kita datang ke Johor tu hanya untuk check. Tak ada pula plan nak beli ubat ke apa semua. ke. Cakap doktor, saya bajet saya macam ni je. Saya datang sekadar nak check je. Dia kata it's okay, you ambil dulu, bayar kemudian. Hush. Tapi tak tahulah sekarang. Dia nak tolong I. Mungkinlah. Yelah. Rezeki orang masing-masing tak sama. Ya. Okey, lepas tu? Ubat kakak, kita tak makan tau ubat tu selagi tak bayar. Kita rasa bersalah lah. Yelah, betul. Benda makanan kan. Lagipun benda tu nak untuk cari kebaikan kan. Lepas tu Ami makan Bayarlah dulu. Selepas dah bayar lah, dah transfer, dah habis payment dah. Habis payment, bayar makan. Okey, Husband Alhamdulillah. makan, kita makan. Yelah. Sebulan saja proses itu berlaku. Ya, melekat. sekejap. Memang. Kak Maria pun. Kan? And Kak Maria dah recommend dengan a few people juga. Dapat. Ada juga yang kata dapat. DM Kak Maria. Ada juga yang kata tak dapat. Apa-apa pun ni semua rezeki masing-masing. Rezeki Allah nak bagilah. Kadang-kadang ubat tu tak sesuai untuk you kan. Betul. Okay, lepas tu? So dijadikan cerita, kita dapat. Proses tu hari-hari kita kena makan ubat kuatkan rahim. Sebab kebetulan PKP. Yes. Yes, saya pregnant Saya PKP. tak boleh pergi ke Johor waktu ketika tu. So Alamak. Dr. Toha kata tak apa, it's okay, kita just monitor you dalam telefon, but you kena terus pergi ke KK untuk dapatkan ubat yang sepatutnya lah. Right. Kuatkan rahim, injection dan sebagainya. So waktu PKP seminggu sekali kita akan pergi klinik, dan sebulan sekali kita kena pergi hospital untuk kuatkan rahim kita. So 5 bulan selepas mengandungkan Ova, kita memang tak bagi tahu siapa-siapa yang kita pregnant. Okay. Maybe trauma. Yelah. Kita takut. Betul. Sorok je. Perut ni pun sorok. Buat kerja makeup pun kita tak angkat beg berat. Makeup sambil duduk. Apa semua. Bila orang tanya, are you pregnant? Doakan. Takut kakak. Sumpah. Yeah. Tapi 5 bulan kira dah pregnant tu, jadikan cerita, Orchid nak makan paparish. Okay. Bun yang macam boy bun Tahu. Macam apa sayang? Kita lupa nama Roti dia. boy. Roti boy. Yes. Masa tu lagi beberapa hari nak PKP. Okay. Kita pun bawa lah dia pergi mall, pergi beli. Husband kita dengan Orchid tunggu kat luar. Kita masuk dalam nak pergi bayar. Okay. Akak tahu tak, ada leaking. Water dekat dalam restoran tu. Allah. Kita tak perasan. Okay. Kita perut boyot ni. Okay. Jalan je. Kayak kau macam penguin kan. Serap jatuh. Alamak. Masa tu mengandungkan Ova tu lah. Kita terjatuh, terduduk. Jatuh sebabkan air tu Air tu basah. leaking. Dia tak ada sign apa-apa. Jatuh, terduduk. Lepas tu kita terus terbaring. Sebab sakit kan. Ya Allah. Sebelah kita ada seorang perempuan. Agaknya dia pun mak. Dia menjerit. Perempuan mengandung. Kita rasa macam, alamak, aku mengandung. Jatuh. Bleeding. Okay. Masa tu kita dah habis Masa tu lah. rasa macam okay lah. Habis lah. Kira macam
Habis. Jadi kali ke berapa lah? Tak tahulah. Dah macam tak jadi lah ni. Macam Habis lah. dia macam okey lah, syukur Kita dah lah. start fed up lah. Macam yelah. apa lagi Allah nak bagi Ya, ni. ya. Tak Dugaan baik apa tak lagi? baik kan sebenarnya. Tak baik. Tapi ketika itulah kita rasa. Tak, memang orang kata perasaan macam bukan fed up, dia give up. Give Dia up. macam tak apalah, yang ada satu tu cukup lah. Macam tu. Macam Okey, tu. faham. So, jadikan cerita. Ambulans semua sampai lah, of course. Yes, Sebab dah yes. bleeding. Pihak Papa Rich, tersebut. Tak apa. Diorang macam gabra lah. Pihak restoran tu lah. Restoran tu lah ada gabra lah sebab benda tu diorang punya salah dan sebagainya. Diorang datang hospital, hantar buah tangan, minta maaf. Ini cerita ni I ingat. Ingat kan? Minta maaf dan sebagainya. So kita dalam keadaan yang macam habislah kalau gugur-gugur lah. Tapi air tu adalah air ketumban lah. Bukan. Air di kedai restoran. Astaghfirullahalazim, aku ni dah lari daripada cerita dah, sister. Ya, air. So, ya. yang kita tak tahu sama ada tumpah ataupun ada leaking daripada tempat tu ke apa ke kan. So Sebab kita Ami cakap tergelincir. leaking tu, aku ingat leaking air ketumban tu. Bukan daripada kita lah. Ya. Tapi bila jatuhnya kita bleeding lah. Yelah, betul lah. So tapi Pergi Alhamdulillah hospital. dapat diselamatkan. Kita pendekkan cerita. Dapat selamatkan kandungan. Cuma kena extra lah dari segi ubat. Dari segi ubat, dari segi apa yang kita nak buat everyday tu pun kena extra careful. Yes. Super extra careful. Super. Lagilah kena setiap minggu pula kena pergi hospital, bukan klinik lah. Aduh letih PKP pula kan. Faham. Sehingga waktu bersalin lah, senang cerita. Tapi Ova ni kelakar sikit tak nak bersalin dia ni. Dia memang kelakar ya. Dia memang kelakar. Anak yang sangat aktif dan comel. Yes. Okay. Baby yang sangat happy go lucky. Ya. Sehari sebelum dia keluar, kita pergi klinik KK untuk cek air ketumban. Semua okey. Time tu lah kita tahu yang dia baby girl. Okay. Doktor akan bagi tahulah. Duduk dalam keadaan yang baik, kepala pun cantik, nak Elok keluar, lah. elok, tak songsang dan sebagainya. So kita lega. Okay. Teringin nak makan buah durian. Allah. Musang king dia minta. Mami ni kan sibuk lah nak musang king lah. Okay, lepas tu? Sebiji kakak kita makan. Bukan seulas. Sebiji. Astaghfirullahalazim. Ya Rabbi, ya Rasulullah. Kurang tengoklah. Okay, lepas tu? It's not good tau Mami kat luar sana. Sebab kita tak tahu benda tu yang mengeringkan air ketumban kita. Panas. Durian ke panas Ya. kan? Durian king pula tu dia. Jadikan cerita besok tu selepas besok tu baby tak bergerak. Okay. Kita pula ada GDM. So tak boleh tak bergerak. Okay. Kena lebih daripada 10 kali. Yes. Kan? Kena. Kebetulan kita memang nurse yang jaga. Kita punya tu high risk. Diorang ada nurse yang macam seorang jaga kita. Kita beritahu dia baby tak bergerak. Dia cakap tolong pergi hospital sekarang. Yes. Husband kerja. Kita call daripada pagi sampai pukul 6 petang. Dia tak angkat telefon. Ya Allah. Mana kau suami? Ami tak pergi sendiri? Takut Risau. Yelah, faham. Dah syarat kan masa tu. Lepas tu dah pernah jatuh semua. Tak nak ambil risiko lah. Tak nak. Lepas tu anak pula yang seorang tu. So suami balik? Kita call bapa. Kita call abang dia. Okay. Kita call abang dia suruh ni lah bawa kita hospital. Tapi nasib baik lepas kita call abang dia, dia munculkan diri. Okay, dia datang bawa kita pergi hospital. Bila doktor scan, air ketumban dah kurang. So nak tak nak, you nak atau tak nak, esok you kena bersalin. Yalah Bersalin, sebab air ketumban bila dah kurang, baby memang susah nak gerak lah. Dia akan lemas. Ya. So terkira bersalin paksa lah. Tapi apa lagi? Aduh. Sedih. Bila dah masuk induce esok pagi tu, kan pagi kan semua kena masuk induce ni kalau kerajaan lah. Sebab benda ni kita tak terfikir kita akan bersalin di HKL tau. Okay. Sebab kita plan nak bersalin lain, tempat lain. Tapi disebabkan kita dah pergi situ, so terpaksalah bersalin di situ. Ramai-ramai ni semua masuk. Ada yang masuk balloon, ada yang masuk macam insert apa tak sure. Ada yang masuk di sini tangan. Kita kena masuk macam kapsul. Okay. I tak pernah mengalami benda tu. Rupanya rahim kita ada bagi satu sign yang dia macam contraction tu cepat. Okay, laju lah. Laju. Sampai heartbeat baby jatuh. Betul. Doktor pakar korek balik.
Korek balik ubat tu? Astaghfirullahalazim. Aduh ya Allah. Lepas tu Korek balik dan diorang cuci guna. Diorang cuci kat bawah macam tu. Macam macam mana ubat yang kita bagi anak kita makan tu besi besar. Masuk air. Cuci. Masuk. Syringe Yes, tu. yes. Tapi besi besar. Oh, tak pernah tengok. Cuci. Macam masuk air lah keluar. Keluarkan. Diorang nak bersihkan supaya efek Heartbeat tu turun. ni lah normal balik Okay, lah. okay. Senang cerita. Sakit je benda tu. Kita rasa benda tu lagi sakit daripada contraction. Senak lah dek. Dah lah PKP. Cuci dengan air pula tu. Bukanlah air, ubat lah. Ya. Tapi Hasbuka tak ada PKP. Alah. Ya Allah, menggigil Siksa. kepala lutut ni. Lepas tu? Cakap dengan doktor, macam mana ni? Doktor kata tak apa, kita akan cuba buat macam ni supaya ada pembukaan cepat lah. Supaya baby senang keluar lah. Alhamdulillah dalam masa 2 jam ada Keluar. bukaan 4 jam. 4 4 cm. Maafkan saya. 4 cm. Okay. So plan macam mana tah? Induce lah apalah semua Kita kejadah. consider induce tak ada. Dah keluarkan tadi yang kena cuci tu. Ya. Pergilah labor room. Dia panggil husband. Okay. Teman sekejap sebab diorang nak tukar shift. Okay. Dia nak tukar shift. Kira waktu tu dah petang lah. Masa tukar shift tu lah dia nak keluar kakak. Selalu macam tu lah. Selalu. Kau bila doktor ada, nurse ada 20 Kau tak kat nak sini, kau keluar. tak nak keluar pula. Bila bapak kau seorang aku, kau baru nak keluar. Dia pula comel. Maksudnya dia consider tak sampai. Jangan cakap suami awak yang menyambut ya. Nampak gaya macam tu. Hampir. Tapi dia panik lah kan. Yelah, dia gila. nampak kepala. Ada kepala. Dia pergi lari cari nurse. Nasib baik dia pandai tengok. Ada pengalaman sebelum tukar. Yelah. Sebab kita dalam duduk keadaan yang terbuka tu. Ada kepala. Okay. Pergilah panggil. Pergi cari nurse. Nurse yang baru sampai shift tak sempat nak pakai apa-apa. Terus sambut baby. Sambut. Sebab dia kecil 2 kg. Okay lah Besar tu. botol air besar tu je. So mudahlah kot nak keluar. Nak keluar, nak keluar senang. sangat lah kot. Berapa minggu pregnant tu? 36. Okay lah tu. 36 okay lah lagi. Okey lagi. Dan alhamdulillah dia kencing berak semua okey. Semua okey. So smooth, tak ada kuning, tak ada apa. So boleh balik cepat. Alhamdulillah. Cuma nak keluar tu kelakar. Aduh. Aduh. So maknanya total 3 kali keguguran. Betul. Dan so maknanya experience of pregnancy 5 kali. Betul. Sorry. Orchid 3 kali keguguran, lepas tu yang meninggal dan ova. Oh, so 6 lah. So maknanya 4 kali keguguran. Consider 4 lah. Sebab ada 2. Kira maknanya berapa anak total? Kalau 6. Kalau hidup. Kalau hidup 6 anak kalau hidup. So sekarang ni tinggal 2 sahaja. 4 yang meninggal. Betul. So itulah dia cerita daripada Diamaira. Ada sedih, ada lawaknya, ada tak sangka, and ada info-info baru untuk I dan mungkin untuk korang. So korang, kalau korang nak komen apa-apa ke, nak cerita kisah korang, please share dengan I. And kalau korang ada topik baru untuk the next episode ataupun next podcast I, please komen dekat bawah. Nanti kita akan cari orang yang sesuai untuk bersama kita. Betul. Dekat Fresh Talk Podcast ni, okay? So, sebelum kita habiskan podcast ni, kita nak main Rapid Fire. Okay, kita akan tanya, kita akan bagi satu perkataan ataupun yalah satu perkataan kan? Betul. Dan Diamaira akan reply apa yang dia fikir selepas perkataan yang kita nak cakap tu. Okay? Takutnya. Alright. Jangan yang Ready? Come on. Okay. 1, 2, go. Merah. biru. You marah, I love you. Ya, okay. Alright, apa Tacut. lelaki. Idaman hati. Okay, lagi nasi. Lemak.
Oh, suka makan nasi lemak Ya, ni. Kat mana letak nasi lemak sotong. sedap kat KL? Alamak, kita suka beruang hantu je. Hantu. Alright. Okay, next. Susu. Ha? Susu kambing. Kat mana tengah fikir susu lemak manis? Sebab kita suka bagi anak kita susu kambing. Oh, okay. Tak sedap lah susu kambing? Ya, tapi so good. Bagus kan? Yes. Okay. Air. Air Bandung. Air sirap Bandung. Air sirap Bandung, yes. Okay. Duit. Duit. Alamak. Ini saya terlupa. Sebab kita QR kan. Ya. Sekarang dah tak ada duit dah. Duit juta. 1 juta. Skincare makeup. Oh, Fresca. Kunafa. Kunafa Nasib baik tak sebut. Matcha. Okay. Rembayung. Tak dapat booking. I love, yes. Tak dapat booking. Siti Nurhaliza. Biarlah rahsia. Begitu banyak cerita. Okay. Perfume. Oh, hello dear. Yes. Okay, dah. Last Last one. one. Nah, Kita pula tanya Kak Maria. tak ada. Okay. Suami. Caring. Okay, so betul ya yang tadi I cerita, Kak Maria cerita awal-awal masa sebelum nak borak-borak dengan Dia Maira. Dia cakap last tu suami-suami di luar sana kena bagi support system yang sangat kuat. Betul. Ya, bukan keluarga sahaja, tapi suami kena ingat kalau tak ada isteri tu tak adalah zuriat, tak ada Betul. korang pun tak adalah zuriat juga. Betul. Jadi kita kena sama-sama jaga masing-masing. Betul. Sebab di hari tua nanti kita pun kena jaga sama-sama. Siapa lagi nak jaga kita? Sebab kita akan ditinggalkan. Anak akan ada dia besok punya anak-anak kan. dah sibuk lagi daripada kita. Sekarang pun kita dah sibuk. Betul. Zaman anak kita lagi Macam akan mana sibuk. kan? Jadi Betul. jagalah, kita jaga. Kira praktis lah daripada sekarang. Betul. Suami jaga isteri, isteri jaga suami. Betul. Okay? Syuting. Tolong lagu-lagu sedih. Lagu kejap lagi add lagu ya. Editor tolong add ya lagu-lagu sedih. Kita suka main-main. Minta maaf ya. Okay. So thank you so much Thank you, Dia Kak Maira. So diluangkan masa, tinggalkan no anak-anak sekejap, problem. suami sekejap, kerja sekejap. Kan. Suami kan caring kan? Yeah, Why not? Yeah. Bersama Fresh Talk Podcast hari ini. Ya, Sangat-sangat episod best. pertama ni. Jangan lupa jemput saya lagi. Jangan InsyaAllah. bosan dengan saya. Ya, Tiba. insyaAllah. Okay. Alright. So siapa yang nak dapatkan Fresca, skin cantik, makeup Betul. cantik, Betul. flawless, smooth. Korang ada masalah makeup bercapuk, makeup tak sekata, kulit jeragat, kulit kusam, semua benda tu lah. Korang boleh dapatkan di www.fresca.my. Betul. Terima kasih sponsor Fresca. Bye. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Dia Maira. Bye. Thank you so much. Bye.